So, 25 hari bulan ni memang akan masuk commission cashback daripada Shopee. So, kalau anda tengok dekat sini ada 11 sen, ni 1 sen, 7 sen, macam-macam lah. Tapi 25 hari bulan ni memang sangat banyak lah. Ada beratus rasanya commission yang masuk. Macam-macam, commission taklah banyak sangat, sen-sen je. Macam ni RM1, ada yang banyak juga RM1, ni RM2, kan ni pun RM2. So, bermacam-macam commission lagi yang kita dapat. Dan yang bestnya benda ni masuk secara pasif setiap bulan pada 25 hari bulan. Dan commission ini dia bukanlah hasil daripada saya membuat jualan, tetapi daripada pengguna-pengguna yang claim cashback. Maknanya dia belanja, dia membeli di Shopee, lepas tu dia sebelum dia beli tu dia claim dulu cashback, dia nak dapatkan balik duit dia, sebahagian duit dia untuk cashback. Jadi daripada hasil yang dia dapat tu saya diberilah sikit. Ada yang ni RM3.94, ni 1 sen, 6 sen, taklah banyak sangat kan. Tapi bila dah beratus-ratus macam ni yang dapat dan juga secara pasif, alhamdulillah, maka dapatlah kita income yang lebih kurang today dalam RM200. So alhamdulillah, ini dah selama berbulan-bulan dah, selama dah hampir setahun. So saya dapat lebih kurang dalam RM200 ni setiap 25 hari bulan. Jadi ini tak ada buat konten, tak ada buat marketing apa semua dah, hanya hasil daripada pengguna sahaja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, hasil daripada pembelian pengguna ni, tengok ni, shopping commission dah ada 3,000 lebih. Jadi benda ni alhamdulillah masuk setiap bulan, hasil daripada orang belanja. Bukan lagi kita buat sale ke, kita buat konten ke, dah tak buat dah lah. Lama dah saya tak buat. So, ya okeylah, alhamdulillah pendapatan pasif. Jadi kalau anda berminat nak belajar, anda pun berminat nak menggunakan, nak dapatkan cashback kan, atau dan nak invite orang suruh minta guna juga dan anda dapat commission seperti mana yang saya dapat ni, so anda boleh tengok link yang saya sediakan.